Abang kita sekarang kat Tasik Banglang. Ini nama Tasik Banglang. Tapi airnya Tak ada lah. Air surut lah. air surut. Ui. Air surut. Alright. So di sinilah kita rehat-rehat di atas kan. Setelah ride part 1, makan durian, dan kita akan ke Patu pula. Ke Green Market. Ni Green Market. Let's go. Macam wih, ayam. Apa-apa. So nak roti lagi ya? Ni apa ni? Green Market di Patani. Okay, Patani. Waktu malam ramai lagi orang. Nampak tu? Ramai. So kita nak minum dulu untuk kuda-kuda malam. Okey. Pemandangan sungai daripada bilik hotel. Alright, kita nak check out hotel. Kita nak pergi Masjid Krisik. Sebelum tu kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rainbow. Kita pergi ke Masjid Krisik ya. Masjid Krisik di Patani. Sangat cantik, sangat cantik, sangat cantik. Ini dia Masjid Krisik di Patani. Cantik kan. Kita berada di Masjid Krisik. Ada tak sejarah dia bang, masjid ni? Ada. Masuk dalam. Buka Okey. kasut, masuk. Tanggalkan kasut sebelum menaiki masjid. Inilah masjid yang ada sejarah tersendirinya di wilayah Patani. Kita masuk. Nampak tak dia punya dinding dia memang batu-batu asli ke. Assalamualaikum. Masjid Krisik Patani. Sejarah Krisik mempunyai kaitan langsung dengan kerajaan Melayu Patani kurun ke-16. Krisik merupakan sebuah kawasan betul-betul sekitar istana. Krisik atau nama lain Tanjung Luluk bahasa Arab iaitu Luk-Luk, merujuk pada bangunan Luluk. Macam inilah dia. Assalamualaikum. Kaki kanan melangkah. Binaannya juga cantik. Binaannya walaupun masjid dia kecil tapi memang cukup menarik. Pusing sikit sekitar kawasan masjid. Inilah dia Masjid Krisik. Baik, yang paling istimewanya ni nampak ni ada kesan ni. Ni sebenarnya kesan-kesan tembakan ni. Jelas kelihatan ni. Jelas kelihatan ada kisah sedih dia.
yang saya tak mampu nak ceritakan. Tragedi tahun 2004 masih ada kesan-kesan peluru ni di dinding masjid. Menewaskan berapa puluh orang. Kami sampai di Chana, on the way nak pergi Hat Yai ni daripada Patani tadi. So berhenti ni. Ni ayam bakar ni. Ayam bakar guys. Ayam bakar dalam tempayan. Nampak ni. Oh, ni dia punya ayam bakar ni. Padu. Oh, ayam dibakar dengan arang. Panas. Panas. Itu ayam bakar dia lah. Ini dah siap untuk. So, nampak tu ayam tu. So ni ayam ni diperap ni. Perapan dia tu dah berapa hari lah. So dia perap, masuk dalam ni lah. Masuk dalam ni apa ni? Gantung. Ayam gantung masuk dalam tempayan tu dan baik lah. Ni yang masak dah. Sedap. Angkat sikit. Angkat sikit. Nampak. Nice. Bencana Farm. Hai. Be. Ha? 4 orang. Ni apa ni? 160 baht. Ayam bakar. Ni apa ni? Tak tahu ni. Cocek. Tak tahu sudah apa. Hai. Kita order air dulu. Kita masuk satu. Ada air apa? Air 25 baht. 25 baht. Lemon tea. Ini dah yang bakar dia dah siap dah. Kita akan makan lah. Kita nak rasa satu dulu. Try ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test dulu. Lembut tak lembut. Ui panas. Ui panas. Oh dia punya sos ada 2 sos Ini sos apa ni? Sos Thai kot. Yang satu ni sos Thai. Kita tengok rasa sikit. Sos Thai. Bismillahirrahmanirrahim. Ui sedap. Memang sedap. Perapan ayam dia. Yang ni macam sos yang tajam sikit kot. Saya pun tak tahu. Ini sedap. Ini sedap. Dua-dua sos sedap. Padu. Mantap. Jom kita layan ayam bakar. Dah sampai dekat Hat Yai Meridian Hotel. So kita parking kat bawah ni, dekat base hotel. Inilah hotel Meridian. So bilik air nice. So okay, lebih kurang juga. So pemandangan sajalah. Pemandangannya bangunan sahaja di Hat Yai. So wah, kita rehat dulu. Tadi saya pergi Lee Garden. Saya beli ni udang. Tapi harga dia lebih kurang 200 baht. Lebih kurang dalam mungkin RM27 lah. RM27. Besar ke tak besar? Kita tengok. Ada yang lagi besar. So dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ketul udang galah ni. Besar juga ni. Dan yang ini 600 baht. 600 baht. Ini 60 baht. 60 baht. So total 260 baht. Kita dekat Hat Yai. Okay, sekarang kita berada di Kim Yong Kim Yong Market. Jadi cuci tangan. Mati.
Cari kacang. Ada bagi nombor. Dari kacang-kacang terbaik. Dan kita nak cari kacang. Kau nak sampai sini kan? Tak kau nak sangat. Oh, tidak ah. Anyai suasana malam. Kita akan pergi makan. Baik, kita makan dekat sini. Oh, benar ke sini? Ha? Benar ke sini? Apa? Oh, nampak menarik tempat makan ni. Bang Lai. Wah, menarik. Daun limau, panas ya? Panas ya? Okey. Esko makan ikan, tom yum seafood, sayur lagi. Ui. Okey guys, nak gerak balik dah dekat Anyai ni, Hotel Meridian Anyai. So let's go. Kita nak balik ke Malaysia. Kita akan pergi Danok dan lepas tu kita terus balik ke Malaysia. Ride Anyai. Mantap. Baru sampai Danok. Ni kat Danok. Sekejap lagi kita akan masuk dalam border lah. Kita nak masuk border Bukit Kayu Hitam. Baik, kita makan di Bang Seng daging bakar Danok. So ni dah dia Bang Seng, ada cak halal tu. Jadi kita nampak lah tu sempoi kan. Sama kita nampak stiker di Bang Seng. Cikgu sempoi berada di sini. Oh yes. Makan steam. Ini dia daging bakar daripada Bang Seng. Kita cecah dia. Nampak kuih. Dan ikan. Kita nak shop pasport lah. So lepas tu kita terus keluar ke Malaysia. Alright, kita jumpa lagi di next video.